YB Sadiq dan juga Bella Stila, mungkin ada ucapan sedikit yang nak diberikan kepada para tetamu dan juga semua yang sedang menyaksikan kita di Astroria, Astro Awani dan juga live di TikTok Astro Gempak dan juga Radio Era.je. Silakan YB. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tashihau Yubdiyakini Vanakam. Tak Sri Akal. Pada petang ini saya berucap bukan sebagai ahli parlimen ataupun pembahas, tetapi saya berucap sebagai seorang lelaki yang paling bertuah di bumi ini. Korang semua dapat tengok tadi depan-depan, saya terpaksa tengok dalam kereta saja. Tetapi yang penting adalah pengakhirannya, di mana pertunangan daripada saya dan pihak keluarga diterima oleh mama dan ayah Bella. Itu paling penting. Saya dapat melihat sisi yang berbeza. The most exceptional, talented Iron Lady Bella Stila. Mungkin korang kenal Bella, dia keluarga, kawan, melihat kerjayanya berada di atas pentas. But I'm privileged to see a different side of Bella. Wanita yang tidak pernah faham perkataan penat. Dalam kepenatan itu juga dia mencari kebangkitannya. Dalam kejatuhan itu juga dia mencari jalan yang tersendiri untuk terus bangkit ke atas. And I think that's what makes Bella truly special. Kalau ada satu perkataan yang saya boleh rumuskan, it's not just that she's an Iron Lady, tapi dia wanita yang sangat baik. Baik itu adalah perkataan yang tidak boleh dipisahkan oleh Bella. Dia baik kepada keluarganya, ibu bapanya, kepada keluarga saya, adik-beradik. Tetapi yang lebih penting, dia baik kepada orang yang dia tak pernah jumpa pun sebelum ni. Dan sebab itu saya rasa saya berada dalam keadaan yang sangat baik, kerana saya kenal Bella before I fell in love with her. And as a friend, and that matters sebab sebagai seorang kawan, orang kita lihat sisi yang berbeza orang tu. Bila saya kenalkan kawan-kawan saya, atau bila dia berjumpa dengan staff yang tak pernah dia berjumpa sebelum ni. Kadang-kadang sambil kita buat shooting kolaborasi, dia dah berpeluh, penat, tak berhenti selepas 12 jam. Orang datang, dia tak pernah jumpa orang tu. Orang hantar makanan, tapi dia layan seperti keluarga dia sendiri. I think that's why I am in love with Bella Stila. She's an amazing lady. Tetapi apa yang lebih mengagumkan adalah Bella Stila sebagai seorang ibu, as a mother, to two exceptionally wonderful, amazing, beautiful, handsome children, Ara dan Eden. Seeing Bella's love for her children reminds me of my own mom and my own dad, who made me who I am today. Tanpa mereka, mustahil saya berada di sini. Dan saya lihat kasih sayang sama dikongsikan oleh Bella kepada anak-anaknya. There's no one more important than her children. Dan dalam bab tu saya faham, saya kasta bawah sikit. But that also makes Bella special. Sebab itu